Bukan 2021, bukan 2022 tuan-tuan, tapi kereta ni year made dia 2023. Manual semestinya tuan-tuan. Okey, kereta ni dia tak ada dengan GR body kit, tapi kalau tuan-tuan nak yang GR body kit, saya ada sini. Dengan GR body kit tuan-tuan, yang ni original GR body kit. Yang ni GR body kit original tuan-tuan. From Japan dah ada siap. Yang ni kita panggil dia GR RZ High Performance tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini dia ada intercooler water spray dekat sini. Dia ada kereta ni yang tak ada intercooler water spray. Yang tu tuan-tuan nak kena check betul-betul. Tapi kereta yang mana stok saya semua ada tuan-tuan. Semua ada. Nice tuan-tuan. Banyak, saya ada banyak tuan-tuan kereta ni. Kereta ni total saya ada dalam 22 unit. Satu padang tuan-tuan. Banyak saya ada kereta ni. Okey, jom kita tengok dalam dia dulu. Tak clean bukannya Faiz lah tuan-tuan. Nice kereta ni. Kalau tuan-tuan tengah cari satu sport car yang affordable, yang fun to drive, all wheel drive, 1.6 turbo, kereta ni lah dia. Memang best. Memang padu tuan-tuan. Yang ni mileage dia baru lebih kurang dalam 18,000. Kereta clean. Memang cun tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Saya sendiri pun saya dah jual kereta ni banyak unit. Okey, tuan-tuan berminat dengan kereta-kereta yang sport macam ni, tuan-tuan boleh contact dengan saya. Ini manual. Kalau tuan-tuan nak yang auto, dia start 2024 dan ke atas. Yang tu model facelift macam ni. Dia akan ada tulis GR4 dekat intercooler depan. Yang ni auto, 8-speed auto. Gearbox by Rookie Racing. Kalau tuan-tuan nak yang budget sikit tapi handling masih sedap, masih padu, yang ni tuan-tuan, dia RS. Dia bukan RZ tapi dia RS. Engine dia 1.5 3 silinder. Okey tuan-tuan, engine dia, yang ni saya nak kena highlight dekat tuan-tuan. Engine dia walaupun 1.5 tapi dia bukanlah macam engine Toyota kita Vios. Bukan tuan-tuan. Engine dia 3 silinder sama macam Lexus LBX. Tak ada Toyota lain yang pakai engine dia. Memang dia saja yang pakai engine 1.5 3 silinder direct injection. Sama macam Lexus LBX. Cantik tuan-tuan. Kereta ni pun banyak unit juga saya dah jual. Banyak dah customer. Okey, untuk RS ni tuan-tuan, dia akan main dengan fabric seat. Kalau tuan-tuan tak suka half leather, kita boleh ambil fabric seat. Cun. Handling masih mantap tuan-tuan. Okey, tuan-tuan berminat boleh contact dengan saya.